Kenapa ular sawut tikus ni dia jadi ular yang garang lah. Garang dan juga agresif daripada ular tedung selah. Tapi bukan ular yang berbisa. Jadi korang boleh tengok cara dia attack pun semua kan. Tak duduk diam. Kalau ular tedung selah bukan macam ni dia punya garang dia. Yang ni masuk dekat terus patuk. Masuk dekat terus patuk. Nampak? Kejap lagi dia letih ni. Mematuk saja ni. Nampak? Dia ni adalah antara ular yang garang. Ular yang garang dan juga backing ya. Backing tidak bertempat. Dia terlalu agresif. Terlalu agresif daripada ular tedung selah. Kalau ular tedung selah relax je. Tak suka mematuk. Tapi yang dia ni suka mematuk kan. Dia suka mematuk. Ni ular baru tangkap ni. Nampak? Bila kita masuk dekat je dia terus patuk. Tengok cara dia nak attack badan dia macam mana. Tengok. Bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang. Tengok betul ais kat badan dia tu. Macam comel. Comel. Betul ais kat badan dia. Sebab itulah dia jadi ular yang paling garang. Tengok perwatakan dia, cara dia attack, cara dia serang apa semua kan. Memang orang kata nak masuk dekat pun takut lah. Cara dia attack tu. Gigit apa semua. Tapi dia tidak berbisa pun. Dia tidak berbisa. Tidak berbisa dan tak bahaya pun. Dia ni. Kalau kena tu setakat luka kecil je lah. Setakat luka kecil biasa je. Tengok comel kan. Okay, kan, kalau dia masuk rumah ni, biasa dia cari tempat teduh lah. Ataupun dia nak bersalin kulit, ataupun mungkin ada tikus lah kat kawasan rumah kita. Dia ni. Okay. Jangan garang-garang. Something je.